Sudah. Oh. Tak apa. Kita Rasa dia pindah lah tempat lah. mungkin pindah tempat lain. Kita try tengok kat mana. Kejap. Aduh, kacau betul lah. Dik. Tapak baru. Kan. Oh, dekat Giant. Giant tadi tu kan? Sebelah sana kan? Okey. So kita try pergi belah sana. Bukan kat stadium dah. Bukan. Okey. Kita pusing satu round. Alright. Okay guys. Dah. Rupanya belakang Giantnya. Kita ingat masih dekat stadium, tepi stadium. Oh, sini. Belakang Giant ni. Okeylah. Nasib baiklah naik T-Max. Oh, parking tak tahu kat Parking mana tak nak ada. parking ni kalau bawa kereta ni. Susah lah, biasalah. Tengok mana kita boleh parking motor, boleh makin dalam lah. Boleh kot. Ni tepi ni. dia ada. Tepi ni pun banyak. Dalam pun ada ni kat sini. Orang belasah je celah ni lah parking. Selamat datang ke Pasar Pagi Shah Alam. Pasal pagi syak lah. Oh, sana tu tepi tu banyak tempat tu. Boleh. Kita try sana lah. Oh, Tu atas dia pun ada. ini kita nak kena mencari lah. Kita patin tu kat mana? Itulah pasal. Okay guys, dah sampai. Okay. Jom, let's go. Dah sampai dah guys. Dah parking motor, dia jalan. Dia dah tukar pasar pagi ni, dia belakang tadi.